Apa jadi dengan diorang? Tu yang aku nak tanya dengan kau. Kenapa kau bagi cecair itu pada diorang? Aku tak bagilah. Alamak, jadi diorang betul-betul dah minum cecair itu? Maknanya formula aku berjaya. Woi, buang terbiat ke? Sekarang ni macam mana nak pulihkan diorang semula? Kau kena tolong aku. Semestinya formula pada cecair itu hanya mampu bertahan selama 10 hingga 24 jam. お前はもう死んでいる。 24 jam. Maksud kau diorang akan jadi gila selama 24 jam? Dengar dulu. Aku belum habis cakap lah. Cakap lah. Aku boleh cipta penawarnya dengan sampel cecair emosi tu. Jadi sekarang aku perlukan cecair tu. Alamak, aku dah buang semua cecair tu. Apa? Nampaknya tak ada cara lain. Aku kena buat semula cecair tu untuk cipta ubat penawarnya. Lama ke? Tak lama. Tapi kau kena pastikan mereka tak buat macam-macam. Baiklah. Jumpa aku kalau dah berjaya cipta formula tu. Okey. Semoga berjaya. Maafkan aku. Maafkan aku, wahai kerusi. Aku tak mampu selamatkan korang. Aku gagal selamatkan kelas kita. Kenapa kelas kita bersepah macam ni? Sumpah, berantakan banget. Kerjaan siapa ni? Maaf korang. Aku dah cuba halang dia. Tapi dia tak nak dengar. Dia siapa? Gempa. Hah? Serius? Kenapa Gempa buat macam tu? Sebab kami semua lemah. Kau okey ke, Hali? Kayaknya dia demam deh. Hah? Suara apa tu? Wah! Lari! Marilah sini. Tak payah takut. Golem ni tak jahat pun. Dia cuma nakal je. Macam ni lah baru seronok. Siapa nak ambil gambar lagi? Saya! Sabar. Sila beratur. Semuanya dapat ambil gambar dengan aku. Handsome-nya. Wow. Ada raksasa batu. Apa? Raksasa batu? Alamak, ini mesti kerja diorang. Hana! Weh, Duri, lepaskan dia. Mana Gempa? Kenapa keluarkan golem tanah kat sini? Gempa kata untuk berseronok. Kan golem kan? Weh, berhenti. Runtuh sekolah ni nanti. Kau nak ganti? Apa dah jadi sebenarnya, Taufan? Ya, Hana. Aku bagi tahu nanti. Tapi korang kena tolong aku dulu. Okey, kami akan tolong. Ya, tolong bawa golem tanah ni keluar sekolah. Okey, serahkan padaku. Hana, kau tolong aku cari Gempa. Okey. Bye-bye golem. Jumpa lagi ya. Korang berdua, ikut aku sekarang. Tak nak. Jom kita lari, please. Wah! Mari sini korang. Wow. Wah! Tolong kita orang ais. Mana korang nak pergi? Serahkan padaku.
sejuknya. Tepat. Wah, bergayanya. Gila cool. Alamak, macam mana ni? Handsome kan dia? Hah? Kenapa dengan lampu ni? Wow! Hantu! Lari! Tolong! Ada hantu! Hantu? Halo? Ada orang di sini? Roar! Hah? Astaga! Gempa! Maaf, aku nggak sengaja. Lagian kenapa kamu nakut-nakutin cewek-cewek di sini? Gempa? Mampus aku, dia pingsan. Tumbukan gravity. Terima kasih Ayah sebab tolong aku. Tak ada masalah. Sekarang ni apa patut kita buat? Diorang semua dah larikan diri. Kita kena tangkap mereka. Sola tengah cipta penawar untuk pulihkan diorang semua. Taufan, Yaya. Hah? Kau berjaya tangkap Gempa? Aku nggak sengaja gebuk Gempa tadi. Karena dia nakut-nakutin orang di toilet. Hebatlah Hana. Berjaya tangkap Gempa. Okey, kita bawa Gempa jumpa Sola. Lepas tu, kita cari yang lain. Oh ya, Hali ada kat dalam kelas tadi. Hana, apa kata kalau kau bawa Gempa jumpa Sola ke Makmal? Yaya, kau jumpa Hali dan ajak dia ke Makmal. Aku rasa emosi Hali tak teruk sangat macam yang lain. Okey, solar itu bahan bakar kan? Huh? Oh, kau belum pernah jumpa Sola ya? Sola juga adik kita orang. Oh, jadi kalian 6 bersaudara? 7. Buset, sumpah. Demi apa? Dah, jom. Kita kena urus masalah ni dulu. Okey. Wah, kenapa kau angkat aku, Yaya? Turunkan aku. Kau kena jumpa dengan Sola, Hali. Sebab tu aku angkat kau. Wah, tolong. Wih, lajunya dia terbang. Mana dia orang nak pergi tu? Woi, korang. Macam mana kau boleh terlepas dari panah beku aku? Tengok kaki lah. Is, jaga kau. Oh, nak lawan ya? Marilah. Rasakan ni. Hiya. Hahaha, tak kena. Is. Ya, tak kena. Panah lah betul-betul. Panah dah habis. Is, dia ni. Duri, tolong aku. Okey. Go, go. Ais. Panahlah hatinya. Piu, piu. Weh, apa kau buat ni? Tolong kau lah. Is, tak boleh pakai. Blaze, kau kena tolong aku. Tak nak, takut. Sudahlah korang. Mai ke aku sekarang. Hah? Ya! Kena ikat lagi. Is, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hei, kamu. Lepaskan aku. Aku anak cikgu besar sekolah ni tau. Anak cikgu besar konon. Macam mana Sola? Dah boleh bagi penawar ni ke? Dah, aku pasti formula ni akan berkesan. Cepat kasih mereka minum. Baiklah. Yaya, kau bagi Hali. Okey. Hah?
Ya! Ambil balik. Alamak! Gempa! Sola, kau okey ke? Apa jadi? Hali, kau dah okey? Gempa, kamu udah sembuh? Hana, kenapa ni? Korang semua terminum. Gelap. Kat mana aku ni? Siapa kau? Akhirnya, aku bisa bangkit. Apa maksud kau? Formulamu itu sangat berguna. Aku bisa mengambil tubuhmu dengan mudah. Apa? Kau? Elemental Reverse? Ya, betul. Dan kau tahu, sebelum ini, Reverse Hali dengan Taufan sudah berusaha untuk mengambil alih tubuh mereka lewat mimpi. Tapi gagal. Kasihan. Coba lihat sekarang. Aku bisa mengambil alih tubuhmu dan bangkit dengan mudah. Apa? Tidak, tunggu. Apa jadi? Sejak bila aku pergi sekolah? Entah, aku pun tak ingat. Alhamdulillah, mereka semua dah okey. Tapi, macam mana dengan Sola? Sola pengsan lepas minum formula penawar tu. Sorry, ini semua salah aku. Tak apa-apa, Gempa. Nggak semuanya salah kamu kok. Kamu kan masih dalam keadaan gak sadar waktu kasih formula itu ke Solar. Tapi, tetap salah aku juga kan. Semestinya aku tak minum formula tu awal-awal lagi. Apa jadi dengan Solar? Dia terminum formula penawar tu. Baik, korang masuk kelas sekarang. Biar aku, Taufan dengan Gempa yang bawa Solar ke bilik kesihatan. Jom Duri, aku temankan kau. Jom, kelas dah nak mula ni. Korang pergilah dulu. Aku nak jumpa Cikgu Faye untuk bagi tahu kalau Sola tak dapat ikut kelas hari ni. Jom Gempa. Gempa, Sola mesti okey. Aku harap kau tak terpengaruh dengan kuasa jahat. Jangan tinggalkan aku, Hali. Sepertinya Halilintar menyadari sesuatu. Aku harus lebih berhati-hati. Kat mana Sola? Hah? Weh. Kenapa Duri? Sola tak ada kat dalam bilik kesihatan. Apa? Sola dah sedar ke? Kat mana dia pergi? Dia tak ada dalam kelas juga ke Duri? Tak ada. Sola tak masuk kelas hari ni.
Hah? Hah? Kita kena berpecah untuk cari dia. Okey. Anak kecil, pulang saja. Sola! Aku dah jumpa Sola. Ikut lokasi aku. Sola! Hah? Kau dah sedar. Menjauhlah dariku, dasar cengeng. Hah? Kau okey ke? Okey je. Kau cakap apa tadi? Bukan apa-apa. Tadi cikgu ada bagi kertas ujian kita. Kertas ujian kau ada kat dalam beg sekolah aku. Oh ya? Bagus deh kalau gitu. Aku akan bagi kertas ujian kau. Jom kita balik ke sekolah. Sekolah? Gak mau ah. Sekolah gak seru. Hah? Sola, kenapa cakap kau lain? Aku tahu. Pagi tadi kau jumpa dengan Hana. Jadi kau tengah belajar bahasa dia ke? Ya, gitu deh. Wah, ajarlah aku juga. Jomlah kita ke sekolah. Kejap lagi nak masuk ni. Gak mau. Aku gak suka sekolah, Duri. Hah? Apa kena dengan kau ni? Kau tu murid nombor 1 kat sekolah. Kau yang paling rajin pergi sekolah. Kalau aku bilang gak mau, ya gak mau. Sudah-sudahlah tu. Tak payah berlakon lagi. Yes, akak pengikat. Kalau macam ni baru nak pergi sekolah ke? Yes. Kau mau kena tembak ya? Tak. Aku gurau je tadi. Duri, kau okey ke? Sakitnya. Yes, kenapa kau cederakan Duri? Dia duluan? Aku nak ajar dia balik ke sekolah je. Ya kok maksa? Kau ni dah kenapa tak nak ke sekolah? Sampai tembak Duri macam ni. Suka-suka akulah. Yes, nak kena ke kau ni? Kau fikir aku takut? Halita! Hali, kau okey tak? Kuasa dia lagi kuat dari biasanya. Sebab formula tu ke? Yes! Berani kau serang Hali? Padahal aku cuma serang sedikit. Dia aja yang lemah. Lemah? Yes! Sabar Hali. Jangan dengarkan dia. Gerudi Taufan! Ya! Taufan!
Kau okey tak? Tak. Aku tak okey. Yes. Cukup. Apa kena dengan kau, ah? Tembakan tanah pelindung. Ya. Berhenti solar. Kenapa kau buat semua ni? Hah? Hah? Duri. Gempa. Ada cara lain. Kita kena fusion. Okey. Elemental fusion. Gempa. Halilintar. Bobol. Gentar. Gerakan kilat. Oh, ini cara baru mereka menggunakan kuasa elemen. Hebat. Sudah tentu. Sekarang, rasakan ini. Ya. Saja. Hah? Segini je kuasa dia. Gerakan kilat. Hah? Hentakan. Apakah? Jangan. Ya. Sakitnya. Tadi belagak sangat. Percayalah fusion gentar. Mestilah kan fusion terkuat ni. Terbaik. Maafkan aku. Hah? Sorry. Aku tak... Solar! 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 Tidak semudah itu untuk mengalahkan aku. Kau rasa tak kalau ada sesuatu yang pelik dengan solar? Tapi aku rasa itu bukan solar. Maksud kau, dia bukan solar. Kau pun rasa macam tu kan? Apa patut kita buat sekarang? Kita kena berjaga-jaga dari dia. Jangan dekat sangat. Sebab dia, Taufan dengan Duri cedera teruk. Aduh, pelanlah sikit Ais. Sakitlah. Eleh, baru kena serang sikit je aduh-aduh. Sikit apa? Terus solar serang kita orang tau. Kenapa solar serang korang tiba-tiba macam tu? Aku tak tahu. Tapi yang pasti, solar nampak lain. Lain apanya? Aku tak rasa kalau dia betul-betul solar. Hah? Apa maksud kau? Kenapa? Korang okey ke? Apa jadi sebenarnya? Duri kata dia bukan solar. Memang betul. Dia bukan solar. Hah? Kita kena buat batasan dengan dia. Terutama sekali kau, Duri. Aku tak nak sesiapa terkena serangannya lagi. Hah?
Berapa lama aku pingsan? Hah? Kat mana Dori? Hah? Ais pun tak ada. Hah? Tak ada juga. Kat mana diorang semua pergi? Hah?